study the form dulu baru faham dia kan. Inisiatif tu. Kalau dia boleh datang sendiri, dia dah dahsyat lah sebab dia datang tempat. Dia okey lah, tak kisahlah walaupun dia tak tahu bahasa Inggeris ke apa ke. Mak dia suri rumah, bapak dia engineer. Dia interested about it. And state your reason for joining Let's Combat Culture Organic. I interested about it. Have you ever committed any crime? No lah. Ada satu sekolah tu lupa nak cakap, ada primary school. Cikgu dia nama apa dah? Dia kata, dia tanya budak-budak sekolah pandai-pandai, 5 berapa orang, dia pandai-pandai. Semua tak nak. Kenapa tau? Ada kena kawan, kena buat masyarakat, tahu. Dia kata, yang itu saya pun tak tahu buat macam mana. Sebut je kena kawan, semua tak mahu. Panas, penat. Kalau sebut komen kena suka, nak baca. Tapi bila buat tu tak ada. Dia semua tak tahu lah macam mana dia beritahu hati kan, macam mana nak buat. So dia kata budak-budak yang kelas lain, kelas yang tak sepandai dia orang, mana dia kena suka. Ini pun satu sekolah, sepatutnya 10 orang je, 5 orang je sekolah. Ni siapa pula yang accepted tadi? Dia approve sendiri kan, saya kata apa saja. Dia Disqualification dia okay lah. Mungkin dia tak faham. Tak apa, tapi bagus lah. Ada seorang tu dah belajar dengan dekat pergi Russia, dah balik dah, dah dapat doktor dah. Dulu dia belajar untuk banyak kena pukul kat Russia. Tak syarat budak, saya setuju juga. Sekarang dah jadi doktor dah. Oh, ada email interest lah. Right. Silakan. Selamat petang Muhammad Zainul Arifin. Satu perkataan saja. Ada berapa huruf? Banyak. Itu sedikit. Okey. Zainul datang dengan apa? Siapa dia datang? Tak, saya tak sendiri. Datang sendiri? Very good. Sendiri kan ni? Tak ada siapa-siapa hantar ni? Naik taksi. Yelah, mak ayah tak ada ni? Tak. Okey, baik. Bagus. Duduk di minat ni. Session 20, Session 19. Boleh ceritakan siapa Muhammad Zainul Arifin. Zainul Arifin. Ya, Zainul Arifin. Siapa diri awak? Cerita sikit. Dari pun saya tak tahu kita diri saya sangat. Dan saya tahu memang kalau aktiviti saya memang saya minat lah. Boleh kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zainul Arifin, Bezu Kibli. Okey. Saya tinggal dekat Shah Alam, Session 20. Session 20, okey. Oh, you duduk Session 20 tapi sekolah di sekolah Session 19 eh? Sebab Session 20 tak ada sekolah menengah. Okey. Ibu suri rumah Suri rumah. Ya. Kalau kita pilih Zainul kan, Zainul Arifin, kalau kita pilih boleh bagi komitmen, boleh train dengan sungguh-sungguh, boleh belajar dengan betul-betul. InsyaAllah. Cita-cita nak jadi apa besok? Bila dah habis sekolah, habis belajar engineer, daripada lah macam ayah. Ayah engineer apa? Ini elektrik. Electrical. Oh, okey. Di sekolah apa persatuan ke yang Zainul Arifin terlibat? Uniform, USM, PBSM. permainan, badminton, kelab persatuan KH. Ada tengok badminton Olimpik baru ni? Tu dia tak minat. Oh, tak tengok. Tapi main badminton untuk sekolah. Main single atau double? Dia dua. Kalau perempuan berapa markah poin dia? Kalau pasal tu saya tak tahu. Oh, you tak tahu. Kalau lelaki berapa? Itu saya tak tahu. Oh, tak. Kalau lelaki, kalau kita lawan berapa poin tak tahu? Itu saya cuma dilatih. Oh. Macam dilatih macam nak main tu. Oh, you masuk kelas lah, kelas latihan lah. Bukan bermain macam masuk persatuan untuk main tu, bukanlah. Yang tu sekali ada semua. Oh, I see. Pernah wakil sekolah ke? Tu senang je.
Belum lagi lah. Belum. Raket sekolah bagi ke you beli sendiri? Di sini. Raket apa you ada? Tu saya beli jenama yang ada cat tangan. Buatan mana? China? Yang saya tahu dekat satu raket tu ada tanda tu. Oh, Sering tu. Oh, okay. saya tak tahu tu, tak pernah tengok. Raket kan ada your neck, boleh kan? Selesa pakai raket tu. Bisa? Okay, kalau orang buat jenayah boleh buat dengan raket tu tak? Tu saya tak pasti. Sebab saya tak rasa boleh. Curi raket tu salah satu jenayah kan? Oh. Kan, salah satulah. Dan kalau raket tu digunakan sebagai benda untuk menakutkan orang kan, kira jenayah tak? Okay, jenayah juga. Okay. Saya tak fikir tempat kan. Tadi apa ni peserta dekat sekolah tadi yang seni mempertahankan diri ada masuk ke peserta dan apa? So tadi ni memang saya tak masuk. Tak masuk lah. Semua uniform sajalah. Shooting ni ada apa ni, Zainul ada tulis pasal shooting. Tu sebagai menembak tu. Daripada game GTA dengan Counter Strike. Counter Strike. Siapa yang ajar? Tu ada saya sebab ada saya tengok dia ada seorang kawan yang pandai main game Counter Strike. Saya tengok pun, saya tengok lah tengok jenis senjata dia, cara penggunaan dia, cara nak tembak ke tempat tu pun sudah berlatih. Mata nak kena tajam kan? Pakai dua-dua mata ke sebelah mata? Boleh ada boleh. Dua-dua pun boleh. Tak payah tutup sebelah tembak tu ayah. Dua-dua boleh pakai. Kadang saya tukar lidah supaya seorang tu dapat agak masa tu saya guna mata mana. Oh, bagus. Selalu buat dekat mana tu? Tu sebab tengok dekat kawasan perumahan. Kalau kita pilih Zainul boleh buat betul-betul lah ni. InsyaAllah. Berminat amat sangat lah ni. Kalau berminat betul-betul saya akan cubalah recommendkan kan. Kalau kita bincang, kita setuju, kita ambil Zainul lah. Cita-cita kita untuk Zainul punya kebaikan juga, supaya you dapat nampak the next level of yourself. Siapa diri Zainul selepas ni kan. Tadi kita tanya Zainul ni siapa kan, so you ceritalah nama you apa semua kan, supaya kita kenal. Lepas ni kalau Zainul bagi komitmen, bagi satu tanggungjawab yang amat besar, walaupun sekejap je dalam 2 bulan je kan, tapi saya rasa lepas tu Zainul akan lebih improve lah. Zainul akan lebih orang kata pun lebih yakin, dan tak akan ada masalah-masalah yang banyak-banyak lah. Dia akan membantu you untuk jadi lagi baik. Jadi Satu lagi dari apa yang apa ni, siapa yang buat tadi? Zainul. Dari apa yang Zainul akan dapat dari program ni nanti, sebenarnya itu untuk diri Zainul sendiri lah. Jangan disalahgunakan ilmu tu. Takut ada setengah orang dia belajar satu-satu ilmu yang mempertahankan diri, dia banyak salah gunakan benda tu. Salah guna pasal dia nak orang respect dia. Tapi sebenarnya kita belajar ilmu ni untuk diri kita, untuk mempertahankan diri kita dengan orang-orang yang selalu ambil kesempatan dari kelemahan kita lah. Jadi kita, walaupun kita ada, kita buat macam tak ada. Tapi bila kita gunakan di masa kecemasan, bila kecemasan itu kita gunakan ilmu kita. Jangan salah guna. Kalau bila salah guna, kalau kita guna pertahanan diri tu untuk tolong mempertahankan kawan sekali boleh? boleh lah, boleh. Untuk mempertahankan kawan, keluarga kita, adik-beradik kita apa semua kan. Memang kita perlulah gunakan ilmu tu. Jangan kita gunakan ilmu tu untuk kita kata, oh kita lagi kuat dari kau kena ikut aku. Itu salah. Jadi macam tu ilmu tu tak akan kekal. Kita akan habis juga satu hari masa. Sebab nanti kita tak tahu ilmu orang macam mana pula. Kan? Kita ingat, kita ada ilmu ni, kita dah bagus. Tapi sebenarnya ada orang yang lebih bagus. Cuma kita jangan menunjuk pada orang lah. Kita untuk bekalan diri kita, untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita. Itu saja. Okay? Saya nak tambah satu je. Benda tu berguna kalau Zainul nak tolong kawan ke apa kan. Tapi Zainul kena tahu tujuan dia. Siapa kawan Zainul tu, satu nombor 1. Nombor 1 kena tahu siapa kawan tu. Berbaloi tak Zainul nak tolong dia. Sebab tolong dia, Zainul kena gunakan badan Zainul. Macam orang nak mati lemas
saya cakap terus terang, awak kata awak nak mati lemas dalam laut, dalam sungai kata kan, siapa yang you nak terjun pergi selamatkan tu? Kan, kita kena fikir, walaupun kita tahu dia pun manusia, kita nak selamatkan dia, tapi adakah dengan cara Zainul turun selamatkan dia tu, Zainul akan selamatkan dia kan, lepas tu dia selamat, Zainul tak selamat pula ni kan? Kita jangan terjun begitulah. Kita nak tahu tolong kawan kenapa, kan dia terlibat dengan benda-benda salah ke? Zainul pun terlibat sama juga kan? Soalan Zainul kena boleh pakai atau tidak? Boleh pakai, itu yang kita jawab tadi, tapi kena bijak. Jangan lepas pakai kita pula duduk belakang jail kan? Lepas tolong orang kita pula macam tu, siapa nak tolong kita pula nanti? Kawan tu terlepas, orang nak tembak dia, kena Zainul. Orang putih kata you take the bullets on dia punya side, selamatkan dia, tapi Zainul terlepas. Itu sampai semua hidup pun Zainul akan fikir tak habis. Adakah betul tindakan tadi tu? Tapi once dah terjebak, macam jenayah kan, sekali dah terjebak akan sentiasa terjebak, susah nak keluar. Macam you naik sampan pergi laut kan, you naik 2 orang. Kalau you naik dengan kawan yang baik, dua-dua boleh kayuh elok-elok kan, boleh dayung elok-elok kan ke tujuan. Tapi kalau you naik dengan orang yang cita-cita dia lain, mungkin dalam perjalanan dia lapar, you pun dia makanan dia kan. Apa-apa pun kita nak ajar bagi guna ni. Otak Tuhan bagi letak atas sekali kat kepala kita kan, so kita kena jaga kan. Itu yang kita nak buat dalam masa yang singkat itu. Kalau Zainul bagi komitmen, you should be alright, shouldn't be any problem, takkan ada masalah kan. Berani kena benar kan. Okay, right Zainul, very nice meeting you. So saya harap kita akan cuba recommend you the best, right? So nanti bagi komitmen yang baik-baiknya lah. Okay, terima kasih. Ini kan saudara aku lah, dia telefon dia kecil lagi. Habis dari pagi tadi pun aku malam tengok taekwondo kan, pukul 6:07 pagi baru tidur. Pukul 8 dia telefon. Dia tengok sekarang. Baru 2 tahun dia dari apa yang dia tanya dia tadi tu? Dari penglihatan mereka tu macam mana? Dia ada sedikit masalah identiti ya. Kan? Dia mana boleh kau cakap apa ni tak ambil tahu. Dia tak faham. Dia respon dia lah. Macam kita cakap tadi, pressure. Dia tak tahu nak respon to pressure. Bila dia kena pressure, dia tak tahu nak respon macam mana. Satu, kenapa aku tak jauh? Dia pun dengar sama-sama, dengar clear, tapi dia macam jauh punya. Kalau kita berjadi, kita tahu lah. Kita pun kita confirm, aku cakap cepat, cakap lambat kan. Bagi kita nak tengok macam mana dia punya respons tu kita punya question. Macam mana dia nak handle pressure. Masalah budak dia kena handle pressure. Tu je dia macam tu je ambil dadah. Kenapa ambil dadah? Sebab awal yang ambil, kenapa ambil rokok? Tak boleh charge. Macam dia, aku nampak dia ada sedikit konflik lah dengan diri dia. Kalau kita biarkan konflik itu terus, dia akan jadi buruk. Dan dalam masa proses dia nak berubah tu pun dia akan banyak tanya. Sama ada dia tanya kita secara verbal ataupun dia tanya diri dia sendiri. Betul ke aku ni? Betul ke aku ni? Accept lah. Tak tahu pulang dengan korek band. Dia cuma dia ada masalah ni lah. Aku mungkin dari keyakinan diri. Keyakinan dia lah. Dia tak ada macam yang perempuan dia tadi lain kan. Budak-budak lelaki kan lambat menang kan, kata orang lah. Dari segi psikologinya, dari segi biologi dan psikologinya, dia tak nampak playful lah. Dia nampak, tengok cara dia cakap rambut, cara dia dressing pun kan, Dia pun macam kurang confident sebenarnya. Dia